mungkin kepada itu penjual lah. Uncle, itu masalah uncle dengan penjual. Saya penghantar. Menghantar saja. Uncle kena faham sistem COD, cash on delivery. Saya pernah. Itu return, bukan masalah return macam ni. Itu uncle dah bayar, itu uncle return pasti seller. Saya mau tahu siapa. Uncle buat macam tu sama siapa? Ya, sama siapa? Sama siapa? Uncle return sama siapa? JNT. Uncle return tu sama siapa? Saya mau tanya. Kurier mana? Izinkan uncle buka dulu. Lepas tu boleh check. Lepas tu tak okey bayar. Uncle boleh pulang. Bagi nombor dia dekat saya. Sini saya call. Bagi saya call. Sini. Oh macam ni uncle punya cara. Oi, semua orang mau order barang macam ni. Buka dulu baru bayar. Siapa? Sini bagi nombor dia. Biar saya call. Saya mau tanya dia. Betul lah dia buka depan uncle. Sini bagi nombor dia. Telefon nombor. Telefon nombor. Nombor telefon rider sini saya call.